Hai. No. Kita nak pergi Denshiku lah. Yang cantik yang. Oi, yang. Apa lah? Kita menikmati pemandangan. Tapi sejuk weh. Nak gelap tak? Nak gelap tak? Okay, ni hotel kami. Super 8 Hotel Premier. Nice lah. Vibe dia lain lah kat sini. Sejuk weh. Kat luar ni sejuk. Aku tak pakai glove lagi. Tapi dah keluar-keluar hotel je dah rasa sejuk gila. Wife aku dah sejuk dah. Dia tengok sikit. Dah. Ini glove. Jaga-jaga yang tengah jalan. So yang nak tengok gambar kat mana? Oh ni cantik lah yang. One way lah ni. Yang ke tengah sikit jalan. Nak record. Nak. Inilah. Semat lah ni. Okay yang. Sejuk gila. Kau bayangkan. Orang yang membesar selama 36 tahun tak pernah keluar jauh daripada Malaysia. Paling jauh pun Indonesia, di Thailand, dan sampai ke Beijing, China sini. Suhu aku rasa below 10 ni. Maybe 5. Aku dah pegang tangan, aku dah tutup mulut. Memang sejuk gila. So video hari ni aku nak pergi ke Muntianyu Great Wall of China. Yang. So sekarang ni kita nak pergi naik bas tempat meeting point dekat dengan Denshiku Subway Station Exit C. Aku minta bukan orang apa kata, orang in charge peserta adalah kontak aku. Kata suruh meet dekat situ-situ kan, kat Denshiku Subway Station Exit C. Aku malas nak sesat-sesat. Aku minta dia share location dekat WeChat. So buka direction dekat Google Map. Settle, kita on the way dah. Let's go. Banyak basikal dia orang ni. Ni basikal untuk boleh sewa. Ya ke bila 0 degree? Bila 10 kot ni. Okay, sekarang dah ada dekat dengan Zen Bus. Yang ni lah bus yang bawa akan pergi ke Muntianyu Great Wall China. So dekat je dengan hotel. 4 minit berjalan kaki. So kita orang tak tahan sejuk lah ni. Mana? Depan sikit. Betul lah. Topi dah betul dah. Hood tu depan sikit. Okay. Right. So tak tahan sejuk sangat. So kita perlu naik bas. Okay yang. Jom naik bas. Jom. Great Wall and include 20 watchtowers. Okay, from number 1, number 2 to the number 20. 西汉，第3个是隋朝，第4个是明朝啊。那么有了这条贸易之路，有了这条经济之路，所以它一定要大规模的修筑长城，以防止外族的攻打、外族的入侵，保证这条贸易之路的畅通。自己先商量，我得先把所有人的判定，你们先自己想一下。至于公安事情。Sejuk. Aduh. Sekali tengok muka aku macam Azul Ali pula. Betul pula sini. Okay, sekarang ada dah dekat entrance Muntianyu Great Wall of China. Baru sampai dalam sejam setengah juga dalam bas tadi. So dia ada explain tiket yang kena beli. Kena naik cable car, naik chairlift. Lepas tu turun ada tobogan slide down. Dia explain lah harga-harga semua. Tak apa, sekejap lagi aku tunjuk dengan korang apa yang dia cakap dengan aku ni. So sekarang ni nak collect tiket. Nampak ni. Ni group dalam bas kita orang lah. So sekarang nak collect tiket.
Sejuk. So dah ada tiket. Yang ni tiket naik chairlift dengan slide tobogan. Dia pakai paper tiket. Sekarang tak tahu dia gimana ni. Kita ikut je. Sejuk sangat ni. Oh, okey, dia remind kita balik nanti 3.40 kena ada kat dalam pintu kaca ni, sebab kat sini adalah tempat kumpul turis lah. Ya. Nah, kat sana tu nombor 20, checkpoint 20. Dia ada 20 checkpoint sebenarnya. Nampak ni. Ni Mije. Dia tulis dalam bahasa Cina lah. Macam mana? Mije. Tak pandai lah cakap. Tapi kita cuba. So, sebenarnya kita nak pergi naik shuttle bus ni. Nak pergi ke Great Wall. So, sebelum on the way nak pergi ke shuttle bus tu, sinilah dia orang berniaga-berniaga. Fish magnet lah. Banyak glove, hat. Memang cuaca sejuk kat sini. Yes. Tempting juga, tapi kita kena bagian juga ni. Kita kena jimat berbelanja. Sejuk je. Tak apa. Kalau kita balik nanti awal, kita boleh tengok gambar kat situ. Tengok. Pengalaman yang menarik sebab view dia cantik. Dia punya bukit tu cantik. Pokok dia lah sebab winter kan. Daun pun tak ada pokok ni. Lagi satu, awan pun tak ada. Rare nak dapat nampak awan. Tengok. Mana ada. Okey. So kita rekod je sepanjang perjalanan ni. Ya, apa? Tadi sebab tak jalan apa, sejuk ni. Dah mengah dah. Sekarang ni pukul 10 pagi tau. Pukul 10 pagi. Tadi masa naik bas tadi 1 darjah Celsius. Yang ni aku rasa panas sikit lah kot. Kita dah sampai kat bahagian shuttle bus. Okey. Nampaknya bukan aku je yang sejuk gila. Ada ramai yang sejuk. Kau bayangkan dah pakai glove ni. Krem tu tangan. Ni sekarang ni mulut aku pula dah rasa macam freezing. Ni sekarang ni dah dekat dengan shuttle bus. So sekarang ni siapa nak pergi toilet sila pergi toilet dulu. Okay, kita dah naik transit. Kita dah shuttle bus. So dia tengah brief lah kat sini lah. Shuttle bus. 345. 315 ambil shuttle bus. Oh, 315. Okay. Okay. Okay, here is the subway. Okay, yang. Okay, good experience. Sejuk. Kena berjalan. Yes. Sekarang ni lepas tadi naik bas, ada sampai dekat dengan entrance tu, naik shuttle dan sekarang dah sampai jalan kaki ke cable car. Yang jauh juga nak berjalan ni, tapi cuaca sejuk okey lah. Cuaca panas berkicap ni. Cantik view. So kita dah sampai chairlift dengan tobogan slide. Okay, so kita orang decide nak naik cable car dulu. So kenapa cable car dulu? Itulah aku nak kena cari map. Aku nak explain dengan korang the route nak pergi Great Wall of China ni. Kalau boleh cover semua tempat Great Wall of China ni. Tapi kejap aku cari map untuk korang. Aku dan aku akan explain. Jom yang cari map. Dah masuk entrance ke cable car. Dan cable car tu macam mana? Atas sana.
Kita go straight sampai ke checkpoint 14 dekat dengan Great Wall of China. So, mari kita mendaki lagi. Mendaki. Naik Great Wall pun kita mendaki. Mendaki tangga. Tu dia. Cable car. Macam genting kan ni. Genting, Langkawi. Tapi kita tak tahu kecuraman dia macam kat Genting atau dekat Langkawi. So far aku rasa kat Langkawi paling dahsyat lah. Aku gerun. Kita tengok macam mana ni. Duduk facing. So kita dah naik cable car. On the way up. Okay, muka B kan. Macam Azul Ali kan. So far okey lah. Macam genting lah. Macam genting lah ni. Tinggal ganting je. Nampak tu? Apa dia? There you go. Cantik view. Tu dia. Dah nampak dah Great Wall of China. Zoom sikit. There. Okey, aku dah jumpa dah peta yang paling besar sekali ni. Okey. Sekarang ni yang aku nak ceritakan, sekarang ni aku naik daripada cable car ni pada bawah ni sampai ke atas. Atas tu itu ada checkpoint 14. Checkpoint 14. So dia terbahagi kepada dua. Satu kat barat, satu timur. Sekarang ni aku plan aku nak pergi ke barat. So jalan kaki 14, 15 sampai 20. 20 tu ujung sana lah. 20. Lepas tu kena patah balik. Pergi ke 14 tu balik. So korang kena decide lah. Nak sama ada nak teruskan pergi ke sana ataupun nak turun cable car. Right, okay. Ada option lah. Kalau korang larat, tubuh badan korang kuat, kau boleh proceed jalan kaki terus ke checkpoint 6. Kenapa checkpoint 6? Nanti aku explain. So kalau dah pergi ke checkpoint 20, patah balik ke 14, boleh ambil cable car, turun bawah. Dan sebenarnya nak pergi ke checkpoint 6 tadi, dia ada satu lagi bahagian which is ada chairlift, naik macam cable car tapi macam kerusi, naik ke sampai checkpoint 6. So sampai ke checkpoint 6 kita boleh jalan sampai ke checkpoint 4 lah. Dia kata mostly kat checkpoint 4. Tapi kalau nak pergi sampai checkpoint 1 pun boleh, tapi dia kata dah tak ada apa lah. So kita tengok macam mana. Kalau larat boleh pergi ke checkpoint 1. Kalau tak, 6 sampai ke checkpoint 4 je. Lepas tu daripada checkpoint 4 dah puas lah. Kita patah balik checkpoint 6. Kat sini dia ada tobogan, nama dia tobogan kan sebenarnya. Tobogan slide down. Maknanya nanti kita naik macam kereta kecil tu, akan turun balik sampai ke bawah dan terus balik. So korang boleh decide lah macam mana plan korang. Kalau tenaga banyak, kau boleh daripada checkpoint 14 ni kau terus ke 20, patah balik, terus ke 6, turun. Depends lah. Okay, sekarang ni kita orang tak jalan lagi dekat dengan Great Wall China. Lepas pada cable car tu sampai stesen tu je, kita orang stay kat sini sekejap. Kita minum air hot chocolate. Sejuk sini, so kita nak panaskan sikit badan. Lepas tu baru kita sambung lah. Baru ada energy sikit kan. Okay lah, layan lah. Tapi agak pricey lah, standard lah. Dah sampai atas ni, everything harga quite pricey lah. Cup kecil ni je, ini 35 yuan, something like 35 ringgit lah. Assume that lah. Tapi kalau convert dalam dah minum habis ke? Okay, sambung balik. Tadi kamera lari. So bayangkan ni 35 yuan ibarat macam 35 ringgit lah. Tapi convert pun macam 20 ringgit ke, belah-belah ringgit dah. Bagi dua kan. Aku assume bagi dua lah. Lebih kurang. Minum dulu, 35 ringgit ni. Okay, minum dulu. Kita sambung. Selamat datang ke Great Wall of China. There you go. Wow.
kita kena naik tangga depan tu, jalan ke kiri sampai ke checkpoint 20 ke sana. Yeah, let's go. Subhanallah. Cantik. Wow. Tengok tu Bukit Bukau pun cantik je. Okey, kita orang dah tangkap gambar dekat dengan batu ni tadi. Kat batu ni tadi. So sekarang ni kita nak naik tangga dan start explore Great Wall of China. Kita ni checkpoint 14, kita kira pergi ke tower 20. Checkpoint 20, sini. Sini. Ha. Wow. Uish, tangga dia agak steep lah. Tinggi gila. Melangkah. Welcome to Great Wall of China. 上来了之后往左了 ，OK， 我知道了。 So, mari kita berjalan. So, kita kena berjalan jauh sikit. Okey, tips dia, pergi checkpoint yang sejauh mungkin untuk mengelakkan sesaknya ramai orang ni. Dah tadi kan crowded kan. Kita mau start jalan. Start je jalan sampai ke ujung atas tu ke kan. Dan kau boleh capture selfie ke, gambar portrait ke yang cantik-cantik. Nah, tower pertama penuh dengan conteng-conteng signature. I was here kan. Tak apa, jom kita keep our journey into the next tower. Ya, jalan. Okey, kita masih berjalan ke Great Wall belah bahagian barat. Jauh perjalanan dia tu. Tadi yang orang ejen bas tu cakap pergi balik takes about 2 hours. So kita tengok ni larat ke tak nak pergi sampai ke checkpoint 20 tu. Dia kata checkpoint 20 tu dia punya view should be the highest and paling cantik lah dia kata. Tapi dia kata sebab sekarang ni winter. So view tu so-so je lah. Tak macam dia kata bulan lepas autumn sebelum autumn lah dia kata kalau masa autumn ni steep. Ni tangga steep ni aku. Tengah fokus yang tali kasut yang punya. Okey, tunggu bawah dulu. So dia kata dekat masa autumn tu lagi cantik lah sebab daun tu sampai boleh nampak macam 4 colour. So kita tengok kan, tapi nice je view sekarang ni. Okey, kita stop sekejap. Wife nak betulkan tali kasut. So aku bagi view sikit. Oh, sorry. Ada dia. Mana? Okey, so pengalaman kita orang dekat dengan Beijing ni, dia best bukan apa? Ada kucing. Ada kucing lagi. Bunyi meow. Bukan apa. Wah, aku mengeluh. Steep sangat nampak ni. Tinggi weh ni. Nampak dia. Memang kena kuat lah fizikal lah lalu Great Wall ni. Memang yelah, dia buat wall ni dekat bukit kan. Naik turun lah. Kena prepare lah fizikal. Tapi cuaca pula dia sejuk, tapi at the same time ada matahari, dia panas-panas sejuk. Well balance lah. Tak adalah sejuk sangat macam tadi kat bawah tadi. Nampak tu. Wow. Subhanallah. Kalau sakit perut kena lompat lah tu, pergilah semak mana. Tengok tu cantik kan. Nak sambung pengalaman kita orang dekat Beijing China ni different lah sebab satu cuaca dan satu lagi tak ramai orang Melayu. Hari tu pergi Bali, aku dulu pergi Bali jumpa orang Indonesia yang cakap Melayu tu macam tak nampak beza sangat lah kan. Lepas tu kita pergi Thailand, Phuket, Hat Yai, Krabi.
jumpa orang Malaysia juga. So dia bila jumpa orang kita tu, dia tak feeling sangat lah. Sebab, oi aku pergi luar negara kot, kenapa nak kena cakap bahasa Melayu juga? Nak try lah juga macam betul-betul jadi foreigner kan. Dah sampai Beijing, betul cakap ayam dan itik lah. Sebab mostly dia orang English pun not so good. Dia pergi cakap bahasa Cina dengan kita. Kita pula cakap English. Tak faham apa yang dia cakap. Yang itulah language barrier, tapi dia challenging lah. Dia at the end masing-masing akan faham juga maksud dia apa. Apa yang kita cakap tu akan faham juga. Aduh. Good experience lah. Challenging, good experience. New experience yang boleh aku katakan interesting. Jom kita explore lagi. Ni baru west tau. West ni sekejap lagi kan kita nak pergi bahagian east pula. So aku memang dah cakap episod ni panjang sikit. Memang aku buat spesifik untuk Great Wall of China. So siapa nak tengok detail, korang tunggu video hujung video nanti. Penat nak cakap. Okey, masih meneruskan pendakian. Memang agak mencabar lah. Nampak tu, itu tinggi tu nak naik. So kita orang decide kita orang tak nak teruskan naik sampai atas tu sebab nak kejar masa. Sebab kita orang kena ada kat bawah dalam pukul 3. So yang ni nak pergi atas tu, mau patah balik lagi, maulah 2 jam habis. Teruskan pendakian. Ni baru bahagian barat Great Wall bahagian barat. Aku rasa aku dah hiking dalam 30 minutes. Hiking santai-santai lah. 30 minit 40 minit. Itu pun tak habis lagi sampai checkpoint 20 Tower 20, which is memang jauh. Tak nak naik tangga yang tinggi tu. Kita sampai kat base, tapak kaki tangga tu je lah. Kenapa? Memang perlukan tenaga yang banyak, stamina yang kuat untuk completekan ni. So aku pun nak kejar masa juga. So kita skip je lah. Lepas ni kita pergi bahagian timur pula. So ni macam tower dia lah, kubur dia. Oh, ada merchandise. Boundary marker. Alright. Best pengalaman kita jalan kat Great Wall of China. Pada aku ni suka historical tau. Sebab selalunya aku pergi museum, aku akan tengok-tengok barang historical, aku akan terbayang. Bukan terbayang pun, aku cuba imagine lah. Macam contoh senapang askar Jepun, aku imagine lah cara dia guna senapang tu macam mana, perang macam mana, contoh lah kan. So same goes with Great Wall of China ni. Dia buat macam remind, wow, orang buat wall ni bertahun-tahun nak siap. Tengok infrastruktur dia, macam mana dia boleh ikut bentuk bukit tu, dan panjang gila, dan seronok lah. Sebab tu aku cuba gak take opportunity untuk lalu. Penat is penat, tapi kepuasan tu yang penting. Okay, dah sampai kat tempat macam castle dia ni, kubur dia ni. Boleh ada tangga, boleh naik atas lah. Kita tengok view. Let's go. On. Nice. There you go. Tangga yang paling steep naik atas. Kita tak akan pergi lah. Tapi bila sampai atas tu, mesti view lagi cantik. So kalau kat sini pun, kita tengok kat sini,
Yang ni macam cantik lah. Nampak tu. Cantik lah. Subhanallah. Hebatnya binaan manusia menggunakan akal fikiran yang diberikan Tuhan. Okey, cukup untuk Great Wall of China bahagian barat. Dan aku kena patah balik. Kita pergi dekat dengan cable car tu, turun. Okay, itu cable car tu checkpoint 14, kita turun dan kita naik chairlift. Kita naik chairlift pula naik atas ya, sampai ke checkpoint 6 belah sana, belah timur. Dan last kali kita jalan-jalan sana, kita explore. Kita patah balik kat checkpoint 6 atau tower 6 dan kita slide guna tobogan. Aku pun tak tahu apa nama dia. Kita slide situ. Alright, cukup sini. Tak lagi aku nak sambung teruskan sampai ke tower 20. Cukup ni, aku tak sure tower ke berapa ni. Maybe 19 ni. Yes, 19. Tower 19. Satu lagi nak sampai ke atas tu. Stop it, tak apa. Kita nak kejar masa. Let's go. Alright, jom kita turun balik. Okay, so berapa harga untuk naik cable car, naik chairlift dengan tobogan slide tu kan. Okay, kalau pergi dan naik cable car 140 yuan. So untuk naik chairlift dan turun tobogan slide tu pun 140 yuan. So macam kita orang ambil dua-dua sekali sebab nak merasa kan. So total dalam 280 yuan, which is dalam 175 ringgit. So kau kena prepare tu. Itu untuk cable car, chairlift dengan tobogan slide. Belum lagi entrance untuk masuk Mutian Yu Great Wall ni. Macam aku tadi, bus, entrance, apa orang panggil tadi? Shuttle bus. Okay, shuttle bus total pun seorang dah RM1 lebih ringgit. Kau fikirlah total berapa. So nak pergi sini kena berbelanja lebih sikit lah. Kena prepare on budget sini nak buat macam mana kan. Tempat ni pun tarikan dunia. So itulah price dia yang aku dah spend lah. Itu pun semua tak ada include meal. Yang lain tu semua kena beli sendiri. Okay, kalau korang perasan kan, kau tengok langit, tak ada awan langsung, clear je. Alright, okay, dah turun cable car. So sekarang ni kita tengah jalan kaki nak pergi ke chairlift. Chairlift kat tower 6. So kita jalan kaki sikit, kita turun balik. So kita pergi sekarang. Wah, okay. Kita dah rekod ke belum ni? So tak nampak. Oh dah. Kita dah naik chairlift. Chairlift lah. Nervous. Sejuk, nervous. Sebab tu yelah, selalunya chairlift ni kan untuk main snow kan, main snow kan. Tengok depan. Okey, kita tengok depan, kita tengok view depan. There you go. Woo. Nice view, okay. Macam mana yang? Okey je. Macam mana view dia? Okey. Oh tu nanti kita nak tobogan. Nanti kita turun situ, tobogan. Kita naik dulu atas sini. Best lah experience ni. Sejuk sebab tadi dalam cable car kan tertutup. Dah. Laju
Best. Okay, sama lagi. Tadi kan naik cable car tak rasa sejuk kan, tertutup. Yang ni Gambar lah. bila dah naik atas ni semua. Takut handphone jatuh. Oh, itulah takut handphone jatuh. So naik atas ni rasa sejuk lah, tapi tinggi, sejuk. Yang ni boleh ambil gambar banyak. Alright, okay. Kita ambil gambar dulu. Mulut kau dah asap. Tak ada pula. Sejuk memang sejuk. Tengok depan. Tengok depan lah. Kita tengok ni nampak dah. Tinggi belakang tu. Tengok depan. Sampai dah. Jauh lagi. Lagi best lah naik ni. Tabogan punya track. Seronok daripada atas sana turun. Sekejap lagi kita pergi. Nampak tu. Enjoy je. Sejuk tu kan. Tu laju. Break. Langgar ni. Yes, nampak tu Great Wall. Cantik. Okey, sekarang ni ada dekat dengan bahagian timur Great Wall lah. So sama je lah view dia. Cuma tak sepanjang yang bahagian barat tu lah. Aku malas nak hiking sebab ramai orang dah sini. Ramai dah nak queue tabogan tu ramai. So sekarang pun dah pukul 1.30. So risau queue nanti kan sampai pukul 2.30 ke apa. Banyak orang. So kita dah kejar masa. So aku just nak sharekan view bahagian timur Great Wall ni lah. Macam mana. So kat tepi ni, sini semua Great Wall. So maknanya siapa yang daripada 12, siapa yang sampai daripada checkpoint 14 tu boleh teruskan jalan kaki. Siapa ada tenaga yang kuat, fizikal yang kuat, jalan kaki terus sampai checkpoint 6 ni. Terus berjalan sampai ke checkpoint 1. Ni lah dia punya jalan dia lah. So view dia kat sini nampak masih ada pokok daun hijau. Tu beza dia. Kat sana semua dah kering-kering lah, macam yang bawah ni. So kat sini nampak masih ada hijau-hijau. Okey, tengah beratur untuk naik tobogan slider. Panjang ni. Sekarang ni pun dah beratur dalam 15 minit. So maybe another 15 minutes lah. Harap macam tu lah. Sampai turn. So nampak queue panjang. Dia track dia. Slide down. Aku dah naik weh. Aku dah naik tobogan ride. Dia racing wire ke ni? Awak tu. Dia senang je tarik. Dia nak jalan, lepas tekan nak jalan, tarik brake. Let's go. Pergi dulu. Let's go. Wah, kita kejar tu. Wah. Pip. Nanti view apa tu. Nanti. Wow. No stopping. Nice, biasa. Tapi dia agak penat lah nak tekan ni. Dah lah, aku berat. Dia lah akan laju tu. Nampak tu. Wow, cantik lah view. Best. Laju. Laju.
Laju. Wah. Laju. Laju. Dah sampai dah. Yeay. Wah, better. Okey, dah nak balik dah. So, dah seharian dah dekat dengan Mutian Yu Great Wall of China. So, tadi pun dah naik cable car, pergi ke bahagian west Great Wall. Lepas tu turun cable car, kita naik chairlift kan, pergi ke bahagian bahagian east Great Wall. Lepas tu turun guna tobogan slider tu kan. Best lah itu, menjerit-jerit aku. So sekarang ni aku ada dekat dengan entrance balik, entrance Mutian Yu. So kita orang nak pergi minum-minum kopi dan nak balik lah sekejap lagi. So selesai untuk hari ni, dan next episode kita akan pergi ke Forbidden City. Alright. Okay, ciao.